Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saya Nur Amani binti Muhammad Nakhoi, murid dari kelas 6 Universiti Malaya. Saya merupakan anak kedua daripada 3 orang adik-beradik. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang guru, ingin berbakti kepada anak bangsa pada masa hadapan. Saya seorang yang berdisiplin, tegas dan bersemangat dalam menjalankan tugas yang diamanahkan. Saya ingin dipilih sebagai ahli jawatan kuasa tertinggi pengawas kerana saya memiliki ciri-ciri kepimpinan yang baik serta membolehkan saya bergaul dengan rakan-rakan pengawas. Saya seorang yang mudah didekati, mesra tetapi tegas dalam memastikan peraturan-peraturan sekolah dipatuhi. Selain itu, saya memiliki kemahiran berkomunikasi dengan baik, membolehkan saya berkomunikasi dengan guru-guru dan rakan-rakan pengawas. Saya juga aktif dalam pelbagai bidang termasuk akademik dan kurikulum. Saya pernah menyertai pertandingan tilawah Al-Quran dan bercerita dalam bidang akademik. Dari segi kurikulum pula, saya pernah menyertai pertandingan bola jaring antara kelas dan kelas saya berjaya mendapat tempat kedua. Dari segi kemahiran, saya seorang yang cekap dan bertanggungjawab dalam memastikan setiap tugas diberikan selesai. Saya juga memiliki kemahiran. Saya juga seorang yang proaktif dalam mencari penyelesaian dalam sesuatu masalah dan sentiasa berfikiran positif dalam apa jua situasi. Dengan pengalaman serta kemahiran yang saya miliki, saya yakin saya dapat menjalankan tugas dengan baik. Saya berharap agar guru-guru dapat memilih saya sebagai ahli jawatan kuasa tertinggi pengawas pada tahun ini. Sekian, terima kasih. Okey, Nur Amani dari kelas 6 UM Universiti Malaya. Okey, baik. Di manakah letaknya Universiti Malaya ni? Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Okey, baik. Nur Amani, siapakah penolong kanan hal ehwal murid? Encik Muhammad Wahidi bin Basir. Okey, baik. Apakah nama surau sekolah kita? Tak ingat? Okey, baik. Di sekolah kita ada tak bilik muzik? Ada. Di mana tu? Di bangunan menghadap jalan. Dekat dengan bilik apa tu? Dekat dengan perpustakaan. Dekat dengan perpustakaan? Tak ada dah kelas apa-apa tu, tak ada dah? Dekat dengan kelas 5 Universiti Utara Malaysia dan perpustakaan. Perpustakaan? Bukan pusat sumber? Perpustakaan? Pusat sumber sekolah. Pusat sumber sekolah. Okey, baik. Amani, apakah cabaran yang paling berat pernah kamu alami sepanjang menjawat jawatan sebagai pengawas? Cabaran sebagai seorang pengawas menghadapi murid yang tidak mendengar cakap ketika saya memberitahu supaya diam. Okey, baik. Nur Amani, saya nak tanya sikit lagi soalan. Siapakah pejuang kemerdekaan yang kamu pilih? Lengkap. Di mana tu? Beliau berasal dari negeri Sarawak. Okey, baik ya. Seterusnya, perkataan bahasa Arab yang terdapat di sekeliling sekolah kita? Baktun.
Apa maksud dia tu? Itik. Okey, baik. Seterusnya, kata-kata hikmah yang kamu perolehi Manjada wajada. di mana tu? Tertulis di mana tu? Di tiang Dewan Sekolah Kebangsaan Batu Empat. Okey, baik. UPKK kamu dapat berapa? 9A. 9A tahniah. Ya, Amani dapat 9A UPKK. Ustaz. Jadi cita-cita tahun depan nak menempatkan diri di sekolah mana? MRSM. Teknologi. Kamu rasa saja tak tahu. Ulul albab ke tak ulul albab tak tahu. Ada cita-cita tak nak masuk ulul albab? Tak ada. Ada. Nak masuk biasa saja. Okey, baik. Cita-cita kamu? Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Ingin membakti kepada anak bangsa. Kalau guru tu guru pelajaran apa agak-agak? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Okey, siapakah cikgu kesayangan kamu? Cikgu favourite kamu lah. Cikgu Rashidah binti Nyan. Okey, baik. Terima kasih Amani. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.